Baik, ini 3 tips bagaimana kita nak hilangkan rasa malas walaupun kerja tengah menimbun. Penting ni. Jom. Yang pertama adalah pecahkan tugasan tu menjadi kecil. Jangan kita tangguh yang besar. Maksud dia, bila kita punya tugasan tu jenis yang besar-besar kan, jangan tangguh, tapi pecahkan dia jadi kecil sampai kita rasa macam, takkan ni pun tak boleh buat. Ini akan sangat-sangat membantu. Kalau tidak, otak kita rasa macam, banyaknya benda nak kena buat. Kan? Yang kedua adalah target untuk buat benda tu selama 7 minit. 7 minit yang kita betul-betul fokus. Bila kita buat macam ni, otak kita rasa macam, alah 7 minit je boleh. Dan yang bestnya adalah bila 7 minit kita dah tumpahkan fokus kita, insya-Allah lepas tu kita dah mula rasa selesa dan dia dah tak jadi 7 minit. Dia mungkin jadi 17 minit, 27 minit dan akhirnya kita dapat fokus buat kerja kita. Dan yang ketiga adalah bagi ganjaran pada diri sendiri. Reward diri sendiri. Jangan kita paksa je semata-mata. Dah siap satu benda ni, kita minum kopi dulu ke, keluar jalan sekejap ke. Apa sahaja yang menyebabkan kita ada masa untuk berehat seketika. Sebagai ganjaran, kita dah berjaya melakukan sesuatu. Ingat, malas bukan musuh, tapi cara kita kendalikan. Itu yang akan menjadikan kita berbeza antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal. Wow. Apa?